Hai, Assalamualaikum semua. Saya Ayu Omar, Director Mrs. of Malaysia. So, hari ini kita berada di rumah anak-anak yatim iaitu di Baitun Nur Raudah, Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim dan Asnaf bertempat di AU1 Taman Keramat. Yang mana hari ini kita ada program charity bersama Mrs. of Malaysia 2026. So, hari ini kita membawa sumbangan-sumbangan daripada peserta dan juga daripada kenalan-kenalan peserta yang mana turut menyumbang pada bulan Ramadan ni untuk rumah anak-anak yatim. So diharapkan semoga dengan setiap sumbangan yang kita berikan pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah SWT, dan juga dengan ini saya ingin menjemput orang ramai dekat luar sana untuk sama-sama memberi sumbangan kepada rumah-rumah anak yatim, terutamanya di rumah anak yatim Baitun Nur Raudah.